Phone harga 300 boleh main Mobile Legends dengan grafik tinggi. Kalau anda tengah cari phone kedua, phone untuk mak ayah ataupun phone untuk buat gaming, yang penting tahan lasak, bateri besar, kamera dia okey dan harga dia pun tak cekik darah. Redmi A5 ni harganya bermula dari RM299, tapi apa yang dibagi memang berbaloi. Saya dah test untuk main Mobile Legends Bang Bang. Saya dah test HOK kat sini. Grafik tertinggi dia dekat sini boleh guna super, frame rate dan juga ultra untuk grafik. Jarang-jarang berlaku kalau phone dengan harga macam ni dapat setting macam ni. Bateri dia 5200 mAh, sekali cas boleh tahan 1 hari penuh kalau anda tak main game lah. Memang sesuai sangat untuk call, WhatsApp, capture gambar dokumen, semua basic task boleh jalan dengan lancar. Kamera belakang ni 32 megapiksel dengan AI dual camera, boleh tangkap gambar dokumen dengan jelas. Kamera depan 5 megapiksel, cukup untuk anda video call mak ayah dekat kampung. Siap ada fingerprint unlock lagi, senang dan lebih secure kat sini. Serta bagi anda yang bekerja di luar, kadang-kadang bila tangan basah memang struggle nak guna phone. Tapi untuk phone ni, dia support wet touch. Tangan basah pun boleh lagi kawal skrin sebesar 6.88 inci ni. Storage pun cukup besar, anda boleh pilih sama ada 64GB ataupun 128GB. Siap hadir dengan headphone jack untuk yang gemarkan audio. Tak perlu belanja besar untuk phone kedua. Redmi A5, simple, tahan lama dan harga bawah RM300. Memang terbaik untuk kegunaan harian.